قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. قال الله تعالى ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. ولله المشرق والمغرب, walillah dan hanya milik Allah. Walillahi di sini adalah maksudnya dan lillah, milik Allah. Apa yang jadi milik Allah Subhanahu wa taala? Walillahil masyriqu wal maghrib, iaitu arah timur dan barat. Jadi di sini Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad menunjukkan bahawasanya Allah Subhanahu wa taala yang memiliki arah timur dan barat. Dan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan arah timur dan barat, ataupun kiri, kanan, depan, belakang, semua adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apa saja yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana kita bincang, qul huwallahu ahad. Allah Subhanahu wa taala itu tunggal. Allahu samad. Dan segala sesuatu bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini kita melihat bahawasanya Allah Subhanahu wa taala tidak berhajat kepada tempat. Allah tidak berhajat kepada arah. Bahkan arah itu dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Walillahil masyriqu wal maghrib. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebut fa aynama tuwallu fathamma wajhullah. Maka di mana saja tuwallu, kalian, kamu menghadapkan, tawajjuh, menghadapkan wajah kamu, sama ada di kanan, di timur, ataupun di barat, di depan ataupun di belakang, di mana sahaja kita menghadap, wajah kita menghadap, fa aynama tuwallu fathamma wajhullah, maka disitulah wajhullah, disitulah tempat menghadapnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Bermakna di mana saja kita mengarah, maka segala tempat itu adalah tempat tilikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Fa aina ma tuwallu fatamma wajhullah innallaha wasi'un 'alim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha luas lagi maha mengetahui akan segala sesuatu. Di sini Tuan Pengarang mentafsirkan ataupun menerangkan timur dan barat itu kepunyaan Allah Subhanahu wa taala. Ke mana sahaja kamu menghadap, maka di sanalah kiblat yang disukai Allah. Bahawasanya Allah Subhanahu wa taala luas kurniaannya lagi maha mengetahui. Dekat sini tuan-tuan, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, kita ada dua unsur kan, unsur kita jasmani dan rohani. Jasmani kita, bila kita nak menghadap, kita kena mendirikan solat, kita diperintahkan untuk solat, kita kena menghadap akan Kaabah. Itu adalah kiblat zahir kita. Sekiranya kita mendirikan solat, kita menggunakan dalil ini, fa inama tuwallu fatamma wajhullah, maka sah tak solat kita? Tak sah. Sebab syarat solat mesti menghadap kiblat, dan kiblat zahir kita adalah menghadap akan Kaabah, dan itu kiblat zahir, menghadap akan Kaabah. Sekiranya kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, mendirikan solat menghadap kiblat, barulah sah solat kita. Itu syarat ataupun rukun fi'li, rukun yang perlu kita sempurnakan, iaitu menghadap kiblat. Rukun qalbi, dalam solat kita kena niat. Salli fardhu subh. Niat itu adalah kiblatnya di mana? Kiblatnya adalah menghadap Allah Subhanahu wa taala.
Sekiranya kita mendirikan solat, kita usalli kan, usalli, kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, wajjahtu wajhi lilladzi fataras samawati wal ard, aku hadapkan wajahku kepada hadratmu. Itu zahir kita menyebut. Adakah qalbi kita juga menghadap Allah Subhanahu wa taala? Sekiranya qalbi kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, barulah Allah Subhanahu wa taala akan tilik akan solat kita. Kalau lah hati kita solat, zahir kita solat tapi hati kita menghadap tempat lain, jadi tak khusyuk. Maka itu menjadi kurangnya fadilat, kurangnya solat kita. Bukan kata tak sah, tetapi tilikan Allah Subhanahu wa taala terhadap solat kita itu kurang. Begitu. Maka di sini juga Allahumma salli ala sayyidina Muhammad menunjukkan bahawasanya di dalam perjalanan kita memerlukan perjalanan ke mana-mana. Perjalanan apa? Perjalanan rohani menghadap Allah Subhanahu wa taala. Fafirru ilallah, bersegeralah menghadap kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Kita perlukan jalan apa? Riyadhah, mujahadah. Kita belajar, kita belajar solat, kita belajar zikir kan, kita belajar makna-makna doa, kita belajar. Tapi cara nak dapatkan kelebihannya itu kita kena beramal. Amal itulah mujahadah, susah payah. Bila kita beramal dengan ilmu yang kita pelajari, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan satu pengalaman. Dengan pengalaman itu Allah taala akan berikan satu ilmu yang lain. Ilmu apa? Ilmu merasakan akan di sebalik amal itu. Kita solat, kita baca Al-Quran, kita menghayati, kita rasa kita rasa tak nikmat ibadah itu. Itulah antara salah satu ilmu yang Allah Ta'ala curahkan, merasa nikmat akan amalan yang kita lakukan. Kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, di ayat ini juga di dalam perjalanan madrasah tariqah An-Naqsyabandiyah, iaitu di Malaysia ini tuan-tuan, di dunia ini lebih kurang ada 40 tariqah mutabarah yang merupakan semuanya jalan-jalan para awliya, para kekasih-kekasih Allah dan para ulama. Termasuklah Imam Al-Ghazali rahimahullah taala. Imam Al-Ghazali rahimahullah taala berguru kepada siapa? Kepada ulama Haramain dalam ilmu syariah. Di dalam ilmu kerohanian, Imam Al-Ghazali rahimahullah taala sebelum menulis Ihya Ulumuddin tu, Imam Al-Ghazali berguru kepada Syekh Ali Al-Farmadi. Syekh Ali Al-Farmadi ini adalah salah satu ulama ataupun syekh di dalam sanad tariqah An-Naqsyabandiyah, dan merupakan guru kepada Imam Al-Ghazali rahimahullah taala. Maka terbitlah dalam kalam Imam Al-Ghazali rahimahullah taala menuntut akan syekh yang mursyid yang boleh mampu memimpin kita ke jalan apa? Ke jalan ma'rifatullah fi qalbi, mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui zawqi, melalui rasa. Rasa ini daripada mana? Daripada maqam ihsan itu. Anta qudallah ka'annaka tara, fa in takun tara fa innahu yara. Sekiranya kita seolah-olah kita mendirikan solat, seolah-olah kita merasakan Allah Subhanahu wa taala sedang melihat kita. Itulah yang diusahakan oleh para alim ulama, orang-orang dahulu, untuk merasakan bahawasanya Allah Subhanahu wa taala sentiasa menilik, sentiasa melihat, sentiasa memandang. Kan kita belajar dalam ilmu akidah, Allah Subhanahu wa taala Maha melihat, Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar. Tahu dah. Tapi merasakan Allah taala sentiasa melihat, Allah taala sentiasa mendengar. Itulah perjalanan auliya illah, kekasih-kekasih Allah, bagaimana mereka menyebut seiring dengan qalbi mereka. Begitu.
timur dan barat itu kepunyaan Allah Subhanahu wa taala. Maka apa nama ni? Kita kena berpegang bahawasanya bukanlah Allah Taala itu ada di timur, ada di barat, tak. Tapi Allah Subhanahu wa taala memiliki akan segala sesuatu. Allah Subhanahu wa taala meliputi akan segala sesuatu. Qudrat wal iradah Allah Subhanahu wa taala terhadap diri kita pun tak terlepas. Apa sahaja yang kita lakukan, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah Taala yang menciptakan kamu, dan apa sahaja perbuatan kamu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak terlepas sesaat pun kita daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka fa aina ma tuwallu fatamma wajhullah. Inilah perjalanan yang disebutkan oleh istilah sufiah muraqabah. Apa maksud muraqabah? Muraqabah ni sentiasa memerhatikan. Hati kita sentiasa memerhatikan apa? Muraqabah dekat sini fa aina ma tuwallu fatamma wajhullah, sentiasa memerhatikan akan ketauhidan Allah Subhanahu wa taala, ahadiyah Allah Subhanahu wa taala. Muraqabah ahadiyah, sentiasa memerhatikan ahadiyah Allah. Apa maksud ahadiyah? Ketunggalan Allah Subhanahu wa taala. Apa maksud ketunggalan Allah Subhanahu wa taala? Kita boleh buat contoh seperti mana kita melihat sebutir apa? Benih. Kita melihat benih pokok itu, kita nampak apa? Kita melihat yang satu kepada yang banyak. Kita melihat sebutir apa ni, benih pokok itu, kita akan nampak batang pokoknya, kan? Daun pokoknya, buah, ranting itu, daripada kita memandang satu kepada yang banyak. Ahadiyah. Kemudian kita memandang yang banyak itu, pokok apa nama ni, buah, hasil cantik, keindahan pokok itu, kita nampak apa? Kita nampak yang satu. Daripada yang banyak itu kita nampak apa? Sebutir benih. Itulah kita memandang akan ahadiyah Allah Subhanahu wa taala, ketunggalan Allah Subhanahu wa taala. Maka bila kita menghadap ke mana sahaja, kita melihat apa? Langit, kita melihat pokok, kita melihat laut, kita melihat apa? Kita melihat apa saja yang kita melihat, kita nampak siapa? Wallah. Sebab apa? Semua datangnya daripada mana? Allah Subhanahu wa taala. Apa sekulumit zarrah sekalipun, semua yang datang daripada mana? Allah Subhanahu wa taala. Maka kita memerhatikan ahadiyah Allah Subhanahu wa taala. Maka para ulama ataupun ahli yang sedang menuju, bersusah payah menuju ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, akan menghadirkan ayat inilah. Walillahil masyriq wal maghrib fa aina ma tuwallu fatamma wajhullah innallaha wasi'un 'alim. Maka akan menghadirkan rasa sentiasa memerhatikan akan hadiah Allah Subhanahu wa taala. Masa hal keadaan itu, kita akan sentiasa apa, tuan-tuan? Kita akan sentiasa berzikir walaupun qalbi ataupun walaupun mulut kita tidak berzikir. Sebab apa? Kita pandang di mana saja, kita ingat siapa? Allah. Begitu. Kemudian huraiannya, sebabnya ayat ini diturunkan kerana orang-orang Yahudi di Madinah sembahyang menghadap ke arah Baitul Maqdis, dan Rasulullah SAW menghadap ke arah kiblat di Mekah. Allah Ta'ala telah memerintahkan Nabi SAW supaya menghadap pula ke Baitul Maqdis dengan harapan supaya orang-orang Yahudi mahu masuk Islam. Tetapi setelah ternyata mereka enggan, Allah perintahkan kembali semula menghadap ke Kaabah setiap kali mengerjakan sembahyang. Jadi asbabul nuzul, Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat ini ketika mana Nabi SAW, kita telah berhijrah daripada kota Mekah ke kota Madinah. Kemudian sampai ke Madinah, Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk apa? Untuk daripada menghadap Mekah Al-Mukarramah, maka Allah Taala perintah menghadap ke Baitul Maqdis. Ini nak menunjukkan bahawasanya kita bukan menyembah arah, kita bukan menyembah tempat, kita bukan menyembah benda, tetapi kita menyembah akan zat Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan akan dunia ini. Maka Allah Taala perintahkan menghadap Baitul Maqdis, menghadap Baitul Maqdis. Bila menghadap ke Mekah Al-Mukarramah, kita menghadap ke Mekah Al-Mukarramah, bukan kita
menyembah kiblat, kita bukan menyembah Kaabah itu, kita bukan menyembah apa Baitul Maqdis itu. Itu hanyalah arah tempat kita menghadap dalam bentuk zahir. Tetapi dalam kita, hati kita sentiasa menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tidak berhajat kepada arah. Begitu. Iaitu selama 16 bulan lamanya berkiblat ke Baitul Maqdis. Selama 6 bulan, 16 bulan. Tujuannya kita nak tariklah kan orang Yahudi itu supaya dia terima akan Islam. Sedangkan memang mereka telah patutnya wajib menerima Islam, dan mereka dah lihat akan kebenaran Islam itu adalah agama dinullah, agama yang dibawa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Melihat perubahan akhir ini, orang-orang Yahudi itu pun berkata, apakah sebabnya mereka orang-orang Islam itu berpaling daripada kiblat mereka yang dahulu, iaitu Baitul Maqdis? Maka Allah Subhanahu Wa Taala turunkan, falillahil masyriq wal maghrib fa aina ma tuwallu fatamma wajhullah innallaha wasi'un alim. Timur dan barat itu kepunyaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ke mana saja kamu menghadap, maka di sanalah kiblat yang disukai Allah. Bahawasanya Allah luas kurniaannya lagi maha mengetahui. Jadi Nabi SAW ketika berhijrah kan, kiblat pindah ke Baitul Maqdis. Selama 16 bulan itu Nabi SAW sentiasa apa? Sentiasa memandang ke arah Mekah dan memandang ke arah langit. Supaya apa? Nabi SAW rindu kan apa? Menghadap ke arah Kaabah dan memandang ke langit. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan wahyu supaya berpaling daripada Baitul Maqdis kepada Makkah Al-Mukarramah. Begitu. Maka tertunailah hajat Nabi SAW. Itu dari sudut sirah kan. Kemudian seterusnya ayat 116, waqal takhadallahu walada subhanahu bal lahu ma fis samawati wal ard kullun lahu qanitun. Waqalu, dan mereka berkata, siapa mereka berkata ni? Orang-orang yang kafir berkata, ittakhadallahu walada, Allah Subhanahu Wa Taala mempunyai anak. Ini jahatlah. Dia kata Allah Subhanahu Wa Taala ada anak. Maka Allah Subhanahu Wa Taala sangkal, subhanah, maha suci Allah daripada segala sifat kekurangan, memiliki akan anak dari yang sedemikian. Ballahu ma fis samawati wal ard. Bahkan ia, Allah Taala, mempunyai apa? Ma fis samawati wal, apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, itu adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Kullun lahu qanitun, dan di bumi semuanya tunduk kepada, taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat ini menceritakan pekerti ataupun fi'il ataupun sifat. Pekerti siapa? Orang-orang yang telah sesat imannya kerana menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala, mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala, menduakan Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka nak ada selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka itu ialah orang-orang Yahudi yang mengatakan bahawa Uzair ni siapa? Nabi Uzair itu anak Allah. Yang kedua, orang-orang Nasrani mengatakan bahawa Nabi Isa itu adalah anak Allah. Dan ketiga, orang-orang musyrik Arab mengatakan bahawa malaikat-malaikat itulah anak perempuan Allah. Subhanah, maha suci Allah daripada segala sifat kekurangan yang disifatkan akan segala kekurangan, yang kekurangan itu adalah hakikatnya sifat siapa tuan-tuan? Sifat makhluk, sifat kita. Tidak layak dinisbahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala segala sifat kekurangan.
berkenaan dengan Nabi Uzair. Kenapa? Bagaimana mereka ni, orang Yahudi ni, boleh mengatakan Nabi Uzair ni anak Allah? Satu peristiwa, Nabi Uzair alaihissalam bersama dengan keldainya dan juga makanan yang dibawa panas lagi, melalui satu kawasan bukit, dan bukit itu Nabi Uzair boleh nampak akan satu kota, satu Madinah yang telah hancur. Mungkin kota itu adalah kota Baitul Maqdis yang telah dihancurkan oleh Bukhtasar tadi, yang sebelumnya minggu lepas kita sebut Baitul Maqdis dihancurkan 2 kali. Salah satunya daripada raja yang bernama Bukhtasar yang telah menghancurkan akan Baitul Maqdis. Maka Nabi Uzair AS berdiri di atas bukit itu dan melihat akan kota yang hancur. Sekarang pun peperangan kan, hancurnya Tel Aviv tu biar hancur kan. Itu adalah negara haram kan. Dan melihat akan kota tersebut hancur, maka terdetik je dalam hati Nabi Uzair, ya Allah, bagaimanakah kota yang hancur ini kau dirikan dengan megah satu hari nanti. Maka terdetiknya perkataan itu, fikiran itu, maka tertidurlah Nabi Uzair alaihissalam. Dan bila tertidur, kita tertidur kan, kalau kita tertidur kita terjaga. Rasa-rasa kita tidur rasa sekejap ke lama? Tuan-tuan, kita tidur kan, malam-malam tidur pukul 9 contoh, sedar-sedar pukul 4, tapi rasa bau dalam kan, dah terjaga. Begitulah Nabi Uzair AS terjaga daripada tidurnya. Maka dia melihat akan kota yang hancur lebur itu telah berdiri dengan megahnya. Takkan tiba-tiba berdiri dengan megah? Begitu. Kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ditanya kepada Nabi Uzair AS, kau tidur ni berapa lama? Aku merasakan mungkin 1 hari ataupun setengah hari. Bahkan sebenarnya Nabi Uzair AS, engkau telah tidur selama 100 tahun. Selama 100 tahun. Mana buktinya 100 tahun? Di hadapan kota yang hancur tadi telah berdiri megahnya. Kerajaan yang 100 tahun yang lalu yang hancur telah berdiri dengan megah. Kerajaan kita berapa tuan-tuan? Malaysia ni dah berapa tahun merdeka? Baru 60 70, lebih kurang lah 70 tahun. 70 tahun ni maju tak tuan-tuan? Maju. Tapi di sana 100 tahun. Maka majulah kota yang dilihat itu. Kemudian dilihat pula berpaling kepada apa? Berpaling kepada keldainya tadi. Keldainya tinggal tulang belulang saja. Dan dia melihat makanan yang panas yang Nabi Uzair bawa itu tadi disangkutkan di dahan pokok, masih panas lagi, masih berasap lagi. Ini Allah Subhanahu Wa Taala nak zahirkan apa? Kebesarannya. Makanan yang 100 tahun lamanya masih panas lagi. Maka Allah Subhanahu Wa Taala memelihara akan makanan itu walaupun 100 tahun masih segar bugar lagi. Inilah Allah Taala nak menunjukkan masa, tempat, arah dan segalanya milik siapa? Milik Allah Subhanahu Wa Taala. Adakah Allah Taala berhajat kepadanya? Tidak. Bahkan Allah Taala lah yang menjaganya, yang memeliharanya, yang mengkontrolnya. Termasuklah Nabi Uzair AS. Orang dah mati 100 tahun, tinggal apa tuan-tuan? Tak ada apa. Tapi Nabi Uzair bukan mati, tetapi tidur 100 tahun. Ashabul Kahfi 300 tahun. Itu cerita lain lah. Itu zaman Nabi Bani Israel juga. Jadi selepas 100 tahun Nabi Uzair baliklah ke kampungnya. Maka Nabi Uzair mungkin umurnya 30-40 tahun. Dia ada anak. Dia bertemu dengan di balik kampung. Dia jumpa siapa? Dia jumpa cucu ke cicitnya. Dah berumur tua dah, lagi tua daripada dia. Ni menunjukkan bahasanya
antara salah satu asbab kenapa Nabi Uzair dikatakan anak Allah, sebab waktu ketika itu kitab Taurah hanya dihafal ataupun diketahui hanya beberapa orang saja, dan mungkin masa itu dah tak ada. Tapi Nabi Uzair alaihissalam dia baru tidur pun tak sampai, dia rasa tak sampai beberapa hari, maka kitab Taurah itu memang ada, memang di dalam pengetahuannya, maka dia menuturkan kalimah kitab Taurah itu macam itulah, macam kita baca Al-Quran. Maka orang takjub dengan dia, orang takjub dengan Nabi Uzair, oh ada lagi anak Allah, sehingga kan mereka menisbahkan Nabi Uzair ni anak Allah sebab dia tutur Taurah itu sangat lancar. Maka inilah berlakunya kenapa orang Yahudi mengatakan Nabi Uzair itu anak Allah, sedangkan dalam Al-Quran Allah Ta'ala nak nafikan akan bahawasanya Nabi Uzair itu adalah seorang Nabi, bukanlah anak Allah. Begitu. Kemudian orang-orang Nasrani mengatakan bahawa Nabi Isa alaihissalam itu anak Allah. Ini kita maklumlah, orang Nasrani, orang Nasara mentuhankan akan Nabi Isa alaihissalam, yang berlakunya adanya Trinity, tiba-tiba ada Trinity. Maka itu disangkal oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Isa alaihissalam dilahirkan tanpa apa tuan-tuan? Tanpa ayah. Orang pelik, macam mana Nabi Isa alaihissalam boleh dilahirkan tanpa ayah? Hanya ibu saja yang melahirkan. Bagi kita apa nak peliknya? Nabi Adam ada ibu, ada ayah? Tak ada. Nabi Adam tak ada ibu, tak ada ayah, Allah Ta'ala ciptakan dengan keagungannya, maka terciptalah Nabi Adam alaihi salam. Siti Hawa ada ibu, ada ayah? Tak ada ibu, tak ada ayah. Fa'alu lima yurid, Allah Ta'ala boleh buat apa saja yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka tak mustahil bagi kita lahirnya Nabi Isa alaihissalam tanpa ayah. Sebab yang menciptakan akan segala sesuatu itu adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau kita tanya, telur dulu ke ayam dulu? Telur dulu ke ayam dulu? Ayam. Contoh kita ambil ayam. Ayam daripada mana? Telur. Habis telur daripada mana? Ayam. Mana dulu? Dia bukan masalah cerita telur ke dulu ke ayam dulu. Siapa yang menciptakan? Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Boleh jadi Allah Ta'ala ciptakan ayam, barulah ada telur. Boleh jadi Allah Ta'ala ciptakan telur, baru ada ayam. Jadi kita melihat kepada apa? Melihat kepada ahadiyah itu kembali. Ahadiyah itu kembali. Kemudian orang-orang musyrik Arab menyatakan bahawa malaikat-malaikat itulah anak perempuan Allah. Allah menyangkal akan kata-kata mereka itu, Maha suci Allah dari yang sedemikian. Maka kalimah subhanallah ini adalah kalimah tasbih, kan? Kalimah tasbih ini adalah kalimah yang diuturkan oleh ma fis samawati wal ardh. Maka munasabah kat situ, subhanah ballahu ma fis samawati wal ardh. Langit dan bumi ini sentiasa mudawamah bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala, termasuklah malaikah, termasuklah diri kita bertasbih dalam kepada Allah Subhanahu Wa Taala secara daruri, secara daruri maksudnya kita hidup, tuan-tuan. Jantung kita pernah berhenti tak? Sepanjang kita hidup, jantung kita pernah berhenti tak? Tak pernah. Adakah kita kontrol jantung kita? Tak. Darah kita mengalir dalam tubuh kita adakah kita boleh kontrol seperti mana kita kontrol tangan? Tak. Siapa yang mengalirkan? Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak mengalir, bergeraknya segala sesuatu melainkan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Nak bergerak dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala perlu kepada apa? Zikrullah. Maka jantung darah kita ini mengalir ini, mereka ada zikir, mereka ada sentiasa bertasbih. Dengan tasbih itu Allah Subhanahu Wa Taala menghidupkan. Bukan Allah Taala berhajat kepada tasbih. Tetapi nak menunjukkan sesuatu yang hidup itu dia bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita yang lalai ni, contoh manusia ni lalai, kan? Adakah kita 24 jam zikir? Tak. Adakah kita 24 jam subhanallah, subhanallah? Tak.
Tapi kita hidup lagi tak? Kita hidup lagi. Sebab apa kita hidup? Sebab darah yang mengalir dalam tubuh kita, kita boleh kontrol? Tak boleh. Jadi Allah, siapa yang kontrol? Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dia sentiasa berzikir, kita kena berterima kasih kepada siapa? Tubuh kita, jantung kita, darah kita, yang dia berzikir secara berterusan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menyebabkan kita masih hidup walaupun kita sedanglah lalai. Maka kita hadirkan kesedaran kita untuk sentiasa berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sekiranya Allah Taala tarik je senafas, habis kita inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Maka terputuslah tasbih, maka kembalilah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita nak kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan apa? Hudur ma'allah, hadir ke hadrat hati kita ke hadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita diberikan kurniaan begitu sebelum kita balik. Amin ya rabbal alamin. Allah menyangkal kata-kata mereka itu, maha suci Allah dari yang demikian. Tiada sekali-kali Allah berhajat kepada anak, dan tiada pula berhajat kepada isteri. Bahkan Allah mempunyai kebesaran, memiliki langit dan bumi dengan segala isinya, semuanya itu tunduk dan taat kepadanya. Itu kita dah lepas dah. Ini PL siapa? PL musyrikin ataupun orang-orang yang syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita boleh terkena tak fitnah ini? Ayam pin pun ada. Ayam pin pun ada pengikut. Siapa ayam pin? Membawa kesesatan. Pengikutnya siapa? Yang ada ilmu syariah pun ikut dia. Maka tak ada satu benda ujian yang terlepas daripada kita. Maka kita kena jaga, kita kena mengharap Allah Subhanahu Wa Taala pelihara kita daripada segala kesesatan. Iblis yang dekat dengan Allah Taala, Azazil yang dekat dengan para malaikat, mana sekarang? Derhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu setiap sujud, setiap bekas sujud di atas muka bumi ini, itu sujud dia. Allah Taala boleh paling tak? Iblis Allah Taala boleh paling macam tu je, apatah kita. Maka kita kena mengharap supaya Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa menjaga akan akidah kita, pegangan kita, dan kita mati dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad. Allah Taala tidak beranak, dan peranakan macam mana boleh ada anak? Walam yakul lahu kufuwan ahad. Maka kita berpegang kepada akidah ahli sunnah wal jamaah, laisa kamitslihi syai'un. Allah Subhanahu Wa Taala tidak serupa dengan makhluk, bahkan segala sesuatu itu berhajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan Allah mempunyai kebesaran, memiliki langit dan bumi dengan segala isinya, semuanya itu tunduk dan taat kepadanya. Kemudian badi'us samawati wal ard wa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Wallahu a'lam. Insyaallah kita sambung pada pertemuan yang akan datang.